Fatih kali ni balik rumah atuk. Sukanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fatih, setiap langkah kita ni bernuzul dari hati. Masuk atuk. Maksud atuk, niat kita, nawai itu. Itulah yang bawa kita ke mana kita pergi. Kita dah sampai pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Atuk nak ke mana? Oh, kat sini rupanya atuk. Wah, banyak buku atuk. Buku ni bukan sekadar untuk dibaca. Dia ajar kita untuk rasa. Sebab itu yang membaca bukan mata semata. Atuk, ayah dulu suka baca macam ni juga. Alah, kamu dari kecil lagi memang suka cari ilmu. Dia minat benda orang lain tak nampak. Bukan terpaksa. Dia mencari. Sebab hati dia memang nak tahu. Ayah kamu ni Fatih, apa yang dia suka, apa yang dia minat, mesti dia cuba dapatkan. Dari kecil lagi memang suka membaca. Setiap petang dia tunggu atuk di Tanjung. Buku tak pernah lepas dari tangan. Masa zaman sekolah, ayah kamu perpustakaan tu jadi dunia dia. Dia suka mencari bagaimana sesuatu dimana, bagaimana sesuatu dicipta. Tapi ialah, bila zaman berubah, teknologi jadi pengganti. Malam jadi malam, dia terus belajar. Hati dia kuat. Sebab itu kenapa dia jauh. Dia tahu apa yang dia nak. Dia nak jadi yang terbaik. Itulah cita-cita dia. Usaha cicak pernah mengkhianati hasil. Dan akhirnya ayah kamu percaya. Bukan sekadar capai cita-cita, tapi jadi sebahagian daripada generasi yang diperkasa dengan ilmu dan teknologi. Buku pasti ada, tetapi ialah dunia berubah. Tapi ayah kamu ni tak pernah tertinggal. Sebab dia tahu teknologi ni hanya alat, tapi ilmu tetap lahir dari hati. Bagaimana cara sekalipun, melalui buku ke, teknologi canggih ke, akan jadi sia-sia kalau tidak ada keinginan, tidak ada nawai itu dari hati untuk mencari ilmu. Itulah yang kamu kata, segalanya bermula dari hati. Abah, Fatih, makanan dah siap. Mari makan.